Dekat FYP aku, banyak gila lalu pasal scoopable cookies ni. Tekstur cookies yang soft dekat dalam, chewy bila gigit, ada crunchy on top. And hari ni pun dah masuk pertengahan Ramadan, so kita akan banyak share resepi biskut raya. Scoopable cookies ni, dalam dia ada chocolate filling tau. Aku guna hazelnut spread and pipe chocolate dalam silicone mold untuk dibekukan. Kalau tak ada mold ni, guna paper cup Emma London pun boleh. Next, untuk buat dough cookies, aku masukkan 1 blok butter, 250 gram, 180 gram brown sugar, 140 gram caster sugar. Mix sekejap pakai spatula and masukkan 2 biji telur dengan 1 biji telur kuning. Masukkan 1 sudu esen vanila. Kacau bahan-bahan ni, tak payah ada mixer, pakai tangan je. Next, masukkan 5 cawan tepung gandum, 2 teaspoon baking powder, 1 teaspoon baking soda and 1 teaspoon garam. Aku memang dah suka betul-betul bahan-bahan ni untuk dapatkan the best texture of cookies. Untuk coklat pula, aku masukkan dark chocolate chunk dalam 200 gram. Lepas tu coklat chip pun masuk juga. Sama berat dia, 200 gram. Mixkan semua bahan-bahan ni bagi sebati. Lepas tu ambil dalam 2 ke 3 scoop dough cookies tu, lepehkan macam yang aku buat ni. And letak filling coklat hazelnut yang kita dah bekukan tadi. Lepas tu bulatkan balik. Jangan skema sangat tau. Bulat-bulatkan sikit-sikit je. Dough tu hampa kena chillkan sekejap 30 minit dalam peti ais. Lepas tu baru bakar masuk oven suhu 180 dalam 15 ke 20 minit. Ikut oven masing-masing lah. Ada orang oven dia panas terlebih. Ada orang dia tak pakai oven elektrik, dia pakai oven dapur gas tu. Ada orang pula dah masuk 15 Ramadan asyik duk save resepi tapi tak buat-buat. Scoopable cookies ni sangatlah sedap. Patutlah viral. Rasa crunchy ada, soft, chewy, and bila scoop cookies tu, dalam dia ada chocolate melted. Meleleh-leleh no.